Hello geng. Okay, so di tangan saya ini ada dua parcel yang terbaru. Wah, saya baru order geng. So ini dalamnya ada kad Pokemon lah. Untuk apa? Kalau ada kamu tengok saya punya konten sebelum ni kan, saya punya misi untuk kumpul IR tu. Jadi kita tengok apa kad-kad Pokemon yang ada yang saya sudah belilah. So, kad yang pertama, nanti saya letak harga di siring sini ya, berapa. Cing. Oke, yang pertama kita ada apa nama dia ini? Dewgong nggak kalau aku silap. Kad alternate ray daripada dengan bahasa Jepun lah. Bahasa Jepun. So, yang kedua, oh, yang ini menarik, geng. Ini Pidot kah kalau saya silap nama dia. Tapi yang ini menarik sedikit sebab dia ada Easter egg. Yang ni kan susunan ni kan, kau nampak kah? Macam susunan muzik kan, ada lambang muzik. Sebenarnya dia boleh menghasilkan bunyi. Nanti saya tunjuklah di video panjang macam mana dia bunyi. Yang ni, yang tiga burung ni, dia menghasilkan bunyi burung inilah. Ini karakter ni dalam game. Tidawut macam tu. Yang di bawah ni bunyi tempat Pokemon Center tu, yang tempat beli ubat kalau saya tidak silap. So ini menarik lah. Ini pun kad alternate ray bahasa Jepun juga. Next. Oke. Ini menarik guys. Ini saya lupa apa nama yang unta ni. Tapi yang ini bukan pasal unta ni lah sebenarnya. Ini karakter yang di dalam ni sebenarnya Ditto. Kalau yang belum tahu Ditto ni macam mana, dia ini yang boleh berubah-ubah bentuk. Kalau mau tahu dia macam mana kan, mau kesan dia tengok mata dia. Mata dia satu titik saja. Macam ni mata dia betul kan, mata betul-betul. Yang ni mata satu titik. Ini pun alternate ray juga. Ini harga dia sini. Kicing. Next. Oke, kita ada, saya lupa lah nama dia ni yang ulat bulu ni. Nanti saya letaklah gambar dia di sini kan, di siring. Setiap ni siapa nama dia. Lepas yang ni saya beli harga dalam RM16 kalau saya tidak silap. Lawa je geng. Ini pun antara Pokemon terawal lah yang si Ash tangkap. Ataupun kalau bahasa Jepun Satoshi. Oke, kita ada Retiket kalau saya tidak silap ni, yang hasil daripada evolution Rattata. Semua saya beli bahasa Jepun geng.